Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam bahagia. Terima kasih pengacara majlis Cikgu Bat. Dia geram. Dia nak berceramah. Tak boleh malam ni ramai sangat. Dia kata jadi pengacara majlis pun jadi. Sudah tentu hari ini kita raikan tokoh kita Tuan Guru Tan Sri Haji Adi Awang, Presiden PAS. Sahabat-sahabat saya, Datuk Dominic, Presiden Gerakan, Datuk Mukris, Presiden Pejuang, Wakil Presiden Datuk Haji Alwi, Wakil Presiden UMNO. Kalau Presiden UMNO kan bagus. Tapi tak apalah, wakil pun jadilah. Ini yang susah ni. Sekarang ada reporter yang dia twist. Dia kata Datuk Hamzah dah angkat martabat Datuk Alwi jadi Presiden UMNO. Ni korang yang ramai-ramai ni jangan buat kerja tu. Ini yang susah ni. Sebab itu semalam Datuk Sanusi bagi tahu dia nak mari juga kat sini. Saya kata kena bagi. Sebab dia nak memperingatkan sejarah. Sejarah negara kita ini harus diperingatkan. Bukan kerana kita tidak mahu kaum-kaum lain, bukan kerana kita tidak mahu Cina, bukan kerana kita tidak mahu India, bukan kerana kita tidak mahu bangsa-bangsa lain, tapi kerana kita nak peringatkan saja. Saya sokong Yang Amat Berhormat Sanusi. Walaupun dia tak sokong saya. Sokong dah? Sokong dah. Siapa kata tak sokong? Kalau tak sokong lah ni, saya tak jadi anggota Perikatan Nasional. Terima kasih lah. Kami dua ni lupa nak ucap terima kasih. Tok Mukri kena ingat ni, dia balun kuat sangat ni. Balun kawan saya yang tu lah. Tadi kawan saya peringatkan bahawa ini merupakan pertandingan sukan sekolah-sekolah. Yang duk ingat cerita sekolah buat apa? Hari ini bukan lagi sekolah dah. Hari ini adalah sesuatu proses demokrasi untuk kita tentukan kemenangan supaya kita dapat berkuasa dan memerintah negeri sembilan ini. Kita diibaratkan hanya pertandingan sekolah, tetapi saya kata amalan demokrasi ini akan menentukan masa depan rakyat negeri sembilan yang kita semua mahukan sesuatu yang lebih besar. Bukan setakat merah lawan biru. Saya di sekolah dulu memang tiap-tiap kali pasukan biru. Ini bukan tipu, sejarah ni. Sejarah. Cikgu suruh saya masuk pasukan merah. Saya kata tak nak pasal DAP merah. Saya minta tukar juga pasukan biru. Sebab itu hari ini saya kekal dalam pasukan biru. Dan bila saya tengok ada dua pasukan biru, satu biru terang, satu biru gelap, saya kata ini tak boleh jadi.
Kita nak supaya dalam negara kita biru gelap, biru terang, kita gabungkan untuk menjadi satu pasukan yang lebih kuat untuk menentukan masa depan kita. Yang ini yang kita mau lakukan. Yang pasukan merah takut sangat ni pasal apa? Apa dia? Ini jangan guna ayat-ayat yang macam tu. Ayat bangang, ayat mampus, ayat bodoh. Itu bukan ayat pasukan biru. Itu ayat pasukan merah. Pasukan biru tak akan guna ayat itu. Yang kau cakap tadi itu siapa engkau tu? Pasukan merah ke apa tu? Saya melawak ya. Saya bergurau. Yang tak bergurau tu. Dia tak bergurau. Depan ramai rakyat Malaysia, dia Perdana Menteri. Boleh dia kata rakyat bangang, boleh dia kata rakyat bodoh. Sebab itu hari ini pasukan biru nak tunjukkan, mulai daripada Negeri Sembilan, kita akan tunjukkan gabungan biru akan menghapuskan mereka yang benar-benar bangang. Kita nak menyatukan ini bukan hanya pasukan biru. Kita nak menyatukan seluruh kaum yang ada dalam negara kita. Akan kita pastikan ini untuk berlaku. Kalau ianya boleh kita tunjukkan di Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan, kami ucapkan terima kasih dahulu. Kerana kami tahu, kamu yang akan menentukan bahawa pasukan ini akan kita teruskan sehingga kita boleh ambil alih pasukan yang biru ini, akan ambil alih kerajaan Malaysia satu hari nanti, insya-Allah. Jadi kepada kawan-kawan pasukan biru yang terang, yang gelap, tak payah nak takut lah. Kena jolok sikit takut. Kena jolok sikit dah mula. Tak payah nak takut. Saya tahu bahawa Yang Amat Berhormat Sanusi ni orangnya baik. Di Kedah, dia nak cari supaya ramai orang bukan Melayu jadi esko. Yang kau tu bagi menang satu saja calon gerakan, siapa suruh? Terpaksa dia ambil yang seorang tu. Kan baik. Padahal menang satu kursi je, diangkat jadi esko kerajaan negeri. Wahai kaum Cina yang ada di Kedah, ingatlah bahawa walaupun satu diangkat jadi esko, kerana apa? Kerana gelombang biru benar-benar adil demi masa depan semua kaum yang ada dalam negara kita. Sudah terbukti. Yang nak takut ni kenapa? Jangan lagi dengar DAP ni, jangan lagi dengar. Mereka yang benar-benar menyokong DAP tidak tahu bahawa sebenarnya di Negeri Sembilan ini kita meletakkan calon-calon yang berkemampuan, calon-calon yang penuh dengan pengalaman, sama ada yang lama ataupun yang baru. Hari ini calon kita yang kita tonjolkan di Sikamat ini adalah seorang bekas pegawai polis yang pernah menjadi pemangku Ketua Polis Melaka. Nak jadi sampai ke tahap itu, dia mestilah seorang yang penuh dengan integriti. Mereka yang tahu berpengalaman untuk bagaimana nak menguruskan negeri. Bukan mudah untuk menjaga security sebuah negeri seperti Melaka, kerana tanggungjawabnya besar. Hari ini kalau kita berikan dia menang dalam pilihan raya ini, insya-Allah dengan kemampuan pengalamannya, dia dapat membantu Negeri Sembilan
untuk memastikan segala apa yang kita mau dapat dia lakukan mengikut pengalamannya. Bila saya tengok calon saya pakai songkok, saya nak maklumkan, tadi saya bisik dengan Datuk Alwi, sebelum Tok Guru hadir, yang duduk depan ni ramai kalangan pemimpin PAS. Datuk Alwi seorang je yang pakai songkok. Ini orang Cina, jangan takut tengok orang Melayu pakai songkok. Belum tentu orang PAS. Iya, Tok Alwi pakai songkok, cakap dengan menggunakan ayat Quran, tak pernah jadi ahli PAS. Bila nak masuk PAS? Yang ujung tu, calon kita pakai songkok, bukan bermakna calon PAS. Daripada jadi kaum Cina yang ada di Sikamat, tak payah takut sama ada PAS atau wawasan. Yang pentingnya adalah mereka tahu bagaimana untuk membantu rakyat yang ada dalam negeri 9 ini. InsyaAllah. Saya nak maklumkan kepada semua, kalau kita nak menyatukan rakyat Malaysia ini, rakyat majoritinya harus bersatu dulu. Dalam demografi negara kita ini, Melayu adalah merupakan kaum majoriti. Kalau kaum majoriti ini berpecah, mana mungkin negara ini stabil? Sebab itu kita mau gabungkan semua parti-parti besar Melayu ini untuk menjadi satu pasukan yang besar. Bukan untuk menakutkan kaum-kaum lain, tidak. Semata-mata untuk memastikan negara ini akan bertambah stabil. Itu yang kita mahukan. Dan kalau mereka sudah pun bersatu, insya-Allah kaum-kaum lain jangan risau. Kalau nak tinggalkan DAP, tinggalkan. Kerana pasukan biru ini, kita juga ada MCA, itu Cina. Confirm 100% Cina. Kalau tidak, kita ada gerakan. Presidennya juga Cina. Tapi dia multiracial. Kita juga ada MIC untuk orang India. Kalau rasanya nakkan pasukan hanya berkulit hitam orang India, join MIC. Kalau tidak, masuk MIPP. Juga dalam pasukan biru. Kalau semua kita tak mau, join PAS. Kalau juga tak mau, sebab PAS ada di HPP. Bangunlah di HPP, bangun. Kita berikan tepukan kepada di HPP. Cuma saya tak tahu nama mereka. Yang saya tahu, seorang Cina bukan beragama Islam. 2 orang India bukan beragama Islam. Tapi engkau orang ahli PAS, tak salah pun. Ada pernah kena pukul? Tak pernah kena pukul pun. Ada pernah kena potong tangan? Tak pernah potong tangan pun. Jadi apa yang kita nak takut ni? Kalau semua parti engkau orang tak mau, ada satu parti lagi. Itulah dia parti baru, Wawasan Negara. Ya, Cina ada. Saya nak maklumkan, Cina ada. Saya presiden. Saya Melayu, beragama Islam. Timbalan presiden saya Cina. Datuk Tan Lekang, Cina. Naik presiden saya, Datuk Liang. Datuk Liang. Melayu kan Cina? Ya. Melayu pun ada, Datuk Omar. Bangun, Datuk Omar. Ini Melayu. Melayu rupa Cina. Jadi saya campurkan, Cina ada, Melayu rupa Cina ada.
Melayu, rupa Melayu pun ada. Ada tak datang? Tan Sri Rahim ada tak datang? Itu confirm Melayu. Kalau tak, dia jadi macam Datuk Sanusi. Dia mengaku Tok Wan dia Cina. Patut mata sepet. Jadi kepada rakyat Malaysia yang mendengar ucapan saya ini, tolong bantu kami. Kami nak menyatukan rakyat Malaysia. Bukan untuk kami, tetapi untuk matlamat bersama. Matlamat bersama kami adalah untuk membangunkan negara ini. We want to build this nation together. Melayu, Cina, India dan semua kaum. Kami akan bercakap benar. Kanda principle. Kita akan tentukan apa yang kita cakap itulah fakta. Apa yang kita cakap mengikut sejarah seperti Datuk Sanusi. Tak payah nak takut lagi. Kembalilah, kalau dahulu sudah tidak percaya dengan pasukan biru, kembalilah buat kali ini, kembalilah kepada pasukan biru. Yang tak mau kembali macam yang merah yang dulu saya pernah duduk dekat situ, dia nak ikut pasukan merah, tu dia punya pasal. Tak ada kena-mengena dengan saya. Saya tengok kempen bukan nak membetulkan segala apa yang kerajaan lakukan. Hanya nak komplain pasal Hamzah. Hamzah buat grand design. Hamzah yang lakukan macam-macam. La ilaha illallah. Yang kau pecat aku, takkan aku tak boleh tubuhkan parti? Kalau aku sudah tubuhkan parti, yang kau nak takut pasal apa? Mungkin kerana mereka nak mesyuarat majlis tertinggi pun dah tak cukup quorum. Kepada rakyat Negeri Sembilan, jangan undi pasukan macam ini. Kalau majlis tertingginya yang bermusyawarat pun tak cukup quorum, apatah lagi kalau mereka nak memerintah negeri ini. Jangan sekali-kali sokong pasukan yang seperti itu. Itu pasukan yang dululah. Saya timbalan presiden, menyesal pula jadi timbalan presiden. Tapi tak apalah. Yang penting kepada kita hari ini, kita nak membangunkan negara kita bersama. Kalau kita nak membangunkan negara kita, yang pasti, yang mesti kita lakukan adalah supaya negara kita ini rakyatnya cukup makan. Mesti ada makanan di atas meja. Semua rakyat dalam Malaysia mesti ada makanan di atas meja. Tak kira sama ada mereka duduk di bandar, di luar bandar, di hujung mana sekalipun, semua mesti cukup makan. Mereka mesti mempunyai wang dalam poket. Untuk memastikan ada wang dalam poket, kita akan besarkan ekonomi negara kita ini. Kita akan bantu supaya rakyat ini diberikan keadilan secukup-cukupnya kepada semua rakyat yang ada. Bukan nak kata rakyat bangang, bukan nak kata rakyat bodoh. Kita pastikan bahawa rakyat yang ada dalam negara kita ini akan bekerjasama untuk menentukan negara ini akan bangun untuk menjadi sebuah negara yang dihormati di seluruh dunia. Ini yang akan kita lakukan. Kalau kita boleh besarkan ke ekonomi ini, insya-Allah kita akan kongsikan bersama. Ini seorang calon lagi, Datuk Dr. Rafi, berikan tepukan calon nampangan kita. Calon ampangan. Cepat-cepat, Syekh. Kita dah tak cukup masa, Syekh. Boleh kita bagi dia menang sama? Takkan tak boleh pasukan biru.
Jadi kalau kita dah besarkan ekonomi, kita berikan keadilan, kita kongsikan kekayaan itu bersama. Tak payah nak takut lagi. Wahai orang Melayu, orang Cina, orang India, apa kaum sekalipun dalam Malaysia, insya-Allah pasukan biru ini akan pastikan segala yang kita lakukan adalah secara adil untuk semua rakyat Malaysia yang kita sayangi ini, insya-Allah. Dan akhirnya kita nak pastikan supaya apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang berperi kemanusiaan. Kita tidak mahu ada setengah pihak yang kaya pergi mahkamah dia tak takut. Pasal apa? Kerana mereka banyak duit. Yang miskin hari pertama masuk dah kena hukum. Pasal apa? Kerana miskin. Kita nak berperi kemanusiaan. Kita mahu supaya semua rakyat percaya dengan undang-undang negara kita ini. Judiciary yang ada dalam negara kita ini akan kita pastikan bahawa rakyat akan benar-benar percaya kepada undang-undang dalam negara kita. Itu yang ingin kita lakukan bersama. Jangan risau lagi. Pasukan biru akan pastikan yang kita lakukan ini adalah sesuatu demi masa depan kita bersama, untuk kita pastikan demi masa depan anak cucu kita yang akan hidup lebih baik daripada sekarang. Wahai Anwar, cukuplah. Hari-hari engkau turun ke Negeri Sembilan ni. Engkau turun tak ada cerita lain. Tadi saya dengar dia bagi tahu, orang mengata di Negeri Sembilan ni, dia kata salah seorang ahli anggota kabinet yang hebat adalah Anthony Locke. Tetapi rakyat Negeri Sembilan bila dengar Anthony Locke mengata semua, dia kata semua ceramah di mana saja, tak cerita lain, Locke. Apa dia? Ini bukan saya kata, ni saya dengar orang bawah kata Lok. Ni Anwar, saya tak kata, ni depa yang kat bawah ni kata Lok. Depa kata kalau bukan Lok yang Lok, hang pun sama Lok. Mana tak Lok? Cakap lain, buat lain. Hari ni cakap lain, besok cakap lain. Akhirnya rakyat kata macam-macam. Saya tengok dalam sosial media, belum pernah sejarah Malaysia seorang Perdana Menteri yang saya pun nak ikut sama macam dia pula. Macam-macam ayat mereka gunakan. Rakyat Malaysia secara organik, bukan pembangkang yang lakukan. Saya baik tak pernah lakukan itu. Saya tak pernah kata Anwar Ibrahim. Saya tak pernah kata langsung Anwar Ibrahim. Yang saya kata adalah Anwar Ibrahim tak patut jadi Perdana Menteri. Yang saya dengar rakyat kata, Anwar, ini rakyat kata, kami dah meluat dengan hang pasal hang duk kencing kami selama ni. Ni depa kata ni Anwar. Besok orang kata aku banganglah, bodoh lah, macam-macam. Rakyat dia kata. Saya nak maklumkan kepada rakyat, sejarah akan bermula di Negeri Sembilan ini. Kita bangun, kita buktikan bahawa undi kita adalah untuk kita pastikan referendum rakyat untuk kita turunkan Anwar Ibrahim tidak lagi menjadi Perdana Menteri. Boleh? Boleh? Gelombang? Dia nak pandai dah. Dia kena panjang sikit biru tu. Gelombang. Betul. Barisan. Perikatan. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu tepukan buat arkitek gabungan ini.